Hai, kita bertemu kembali di Dapur Power Nutri bersama saya, Chef Andrew Hadi. Hari ini tetamu istimewa kita menjadi igawan ramai di luar sana. Seorang jejaka, tampan seperti saya juga, iaitu Carl Shafiq. Yes. How are you? Wah, sihat. Salam. Ya, Chef. Okey, alhamdulillah. What about you? You okay? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey, selamat datang ke Dapur Power Nutri, Chef Celik musim kedua. Hari ini kita nak masak apa ya? Apa ya? Saya pun tak tahulah. Oh, saya bukan pun sampai ni. masak? Saya masak? Boleh kalau saya nak masak. Boleh. Saya ready kalau saya masak lebih lama sikit lah. Wow. Okey. Kita akan masak hari ni. Menu kita kambing bakar kuskus. Kambing bakar kuskus. Kuskus. Nak tahu apa dia? Sebelum tu saya dan Carl akan ke pantry. Jom. Okey, kita ambil kambing ni. Kambing? Dua keping kita masak dalam blend ni. Orange. Yes, untuk kuskus nanti. Kita ambil walnut. Boleh tak berat Boleh, tak ada. Okey, almond kita ambil. Ini apa? Cuka balsamic. Cuka, okey. Okey, kacang ni akan saya kisar, tak terlampau halus, sedikit kasar kan, coarse kan. Itu kacang badam dan juga kacang walnut. Jangan sampai dia serbuk. Itu dia yang halus sangat maksudnya. Okey, sebelum tu kita tuangkan minyak zaitun supaya minyak zaitun ni boleh bagi flavor. Daripada flavor dia boleh membolehkan kacang-kacang ni melekat pada dia nanti. Okey, garam. Secubit garam. Lada hitam. Okey, kacang tadi tu. Okey, kita taburkan kacang badam dan walnut yang telah dikisar tadi. Nanti kita sapu rata. Gaupkan dia balik. Sapu rata, sambil tu kita tekan-tekan supaya dia melekat pada daging kambing. Oh, dia masuk dalam lah. Yeah. So, kacang ni memang sebenarnya ada khasiat ni. Kita ada vitamin E. Okey, jom. Kita masak dalam ketuhar 180 darjah Celsius. Sekejap je. Selama hanya 15 minit. 15 minit saja? Ya. Sekarang kita nak proses kuskus. Kuskus pula? Ya. So, bahan-bahannya ialah? Berapa banyak, Chef? Okey, 1 cup penuh tu. 1 cup, Dan airnya sebanyak 2 cawan. Air panas, ya? Ya, air panas. Kita masukkan kukus tu. Hati-hati, makan saya tuang. Air panas ni. 1, 2. Okey, sambil tu kita kacau rata sehingga dia kembang seolah-olah nasi dah masak. Oh, macam tu Okey, seterusnya kita nak buat dia punya sos balsamic. Tu sos dia. Okey, kita ambil cuka. Dan 2 sudu. 2 sudu. Okey, ini saya nak ambil Dugro madu kurma terbaru di pasaran. Ini kiranya untuk dia punya sos lah. Dia punya sos nanti. Adonan sos dia. 1 sudu saja. 1 sudu cukup 1 sudu cukup. Lepas tu kita kacau dia. Lepas tu kita terus ke stove. Okey. Kita panaskan dia. Kalau cuka ni kan, kalau lah katakan orang kat rumah tu tak ada cuka macam ni, apa yang boleh ganti dia? Cuka biasa pun boleh. Biasa, yang putih tu? Tak ada masalah. Okey, apabila dah kembang macam ni, kita padamkan api. Bau dia pun dah cukup menyerakan. Dah masak dah. Memang terbaiklah bau dia. Kat atas ni dah bau dah. Lihatlah. Boleh nyanyi ke? Sedapnya bau. Dan Carl Shafiq akan tuangkan sos ni dalam kicir molek ni. Okey. Sos sudah siap? Di sebelah sini, ya? Yes. Nampak kukus kan? Kita kukus ni. Itu dia. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali semula untuk cabaran yang seterusnya. Power Nutri.